So aku ingat doktor tu pernah tanya aku, dia pernah tak kau ada rasa nak cabut nyawa sendiri kan. Sebab aku duk terbayangkan biasa mungkin potong ke, lompat bangunan ke apa kan. Cuma aku pernah selalu terfikir aku nak bawa kereta tu, aku nak langgar tiang, nak masuk gaung. Rupanya mula ingat benda tu normal macam terfikir je kot. Rupanya benda tu itu adalah antara orang kata simptom-simptom. Kau dah mula ada thought untuk habiskan nyawa kau. Maksudnya orang yang bunuh diri tu sebenarnya dalam keadaan yang dia tak sedar yang dia ada benda tu. Kalau kau tanya aku mungkin dia dah separuh sedar kot. Macam aku antara satu simptom lagi yang aku biasa tu, aku mandu, aku akan nangis tiba-tiba. Bila aku jumpa doktor tu, bila balik tu pun aku connect the dot apa semua, aku pasang balik puzzle apa semua tu, aku cakap lah. Aku ingat kenapa aku menangis masa mandu tu, sebab masa bila abang aku dia masuk ward, ICU, so aku drive tu, aku ingat aku drive tu pada rumah aku, sampai depan JR tu, aku nangis. Sebab tu bila aku mandu seorang-seorang, kadang-kadang aku akan nangis tiba-tiba.